Hari ini saya akan menerangkan tentang kaedah-kaedah yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam memberi nasihat kepada kanak-kanak. Kaedah ini sangat penting ya, kerana ia bukan sahaja menunjukkan kelembutan baginda, malah ia juga memberi panduan yang relevan untuk dia sebagai pendidik dan ibu bapa dalam bentuk akhlak mereka ni. Yang pertama, kaedah yang pertama ialah kaedah yang digunakan dalam memberi nasihat, iaitu menggunakan bahasa yang difahami. Yang bahasa yang difahami yang pertama ialah menggunakan ayat ringkas supaya mesej yang ingin disampaikan jelas tanpa mengelirukan anak-anak lah. Iaitu kaedah ini telah mencontohi Rasulullah SAW dalam menyampaikan nasihat dengan bahasa yang mudah untuk terus sampai pada maksud. Penggunaan ayat ringkas ni sangat bantu kanak-kanak untuk memahami intipati nasihat tu dengan cepat tanpa mengelirukan dan selaras dengan tahap perkembangan kognitif mereka lah. Yang kedua iaitu menegur dengan senyuman agar anak tidak dimarahi, tetapi kita perlu membimbing mereka. Rasulullah SAW terkenal dengan kelembutan wajah ketika menasihati anak-anaknya. Senyuman yang diberikan sebelum menegur dapat menenangkan emosi anak-anak dan dapat mewujudkan suasana yang positif. Malah dapat menjadikan nasihat yang lebih mudah untuk diterima apabila mereka merasa takut ataupun tertekan. Yang ketiga iaitu menggunakan nada dan intonasi yang lembut supaya anak rasa tenang dan mudah untuk fokus. Iaitu baginda SAW tak pernah untuk meninggikan suara terhadap kanak-kanak. Dengan intonasi dan nada yang lembutnya dapat mengekalkan suasana yang penuh dengan kasih sayang, dapat bantu untuk anak fokus terhadap mesej yang ingin kita sampaikan ataupun teguran yang ingin kita sampaikan, sekaligus dapat memberikan keberkesanan terhadap proses didikan mereka semasa membesar lah. Yang keempat iaitu memulakan nasihat dengan memuji tingkah laku positif supaya anak rasa dihargai. Rasulullah SAW sering juga untuk memulakan teguran dengan mengiktirafkan kebaikan seseorang supaya pujian awal dapat membinakan keyakinan diri kanak-kanak ni untuk mengurangkan defensif dan dapat membuka ruang untuk mereka menerima nasihat yang seterusnya, supaya hati mereka ni lebih terbuka lah bila kita tegur. Betul tak? Yang kelima pula, memberi contoh situasi harian agar anak ni dapat mengaitkan nasihat mereka ni dengan pengalaman yang sebenar. Melalui pendekatan Rasulullah SAW sering menggunakan analogi, contoh dan perumpamaan. Penerangan yang berasaskan situasi sebenar dapat membantu anak-anak ni menghubungkan nasihat mereka dengan kehidupan harian mereka. Jadi mereka dapat sedarlah atas teguran dan dalam masa yang sama mereka dapat relatekan dengan pengalaman ataupun kehidupan mereka yang seharian tu. Sekaligus dapat meningkatkan kefahaman dan penghayatan pemikiran mereka lah. Yang terakhir, menyentuh bahu ataupun kepala anak secara lembut sebagai tanda kasih sayang ketika kita menasihati mereka, bukan memarahi ya, menasihati. Sentuhan yang lembut ni juga merupakan sunnah Rasulullah SAW dalam menunjukkan kasih dan tindakan yang memberikan isyarat dalam sokongan emosi ni, dan ia juga dapat membantu untuk menenangkan anak dan menjadikan mereka dengan lebih mudah lah untuk menerima teguran kita apabila mereka buat salah ataupun sesuatu perkara yang tidak bagus lah. Dan bila mereka terima teguran tu, mereka akan rasa disayangi dan dihormati juga. Rasulullah SAW mengatakan dalam menasihati anak-anak haruslah mengikut tahap umur dan kefahaman mereka. Seperti contoh poin yang pertama, kita perlu utamakan dan terapkan kasih sayang pada mereka, bukannya dengan menggunakan kekerasan seperti memukul, memaki atau menengking ketika mereka berbuat sebarang masalah ataupun kesalahan. Contoh Rasulullah SAW yang kita boleh contohi, sewaktu beliau menasihati kanak-kanak, beliau mengusap kepala dan bercakap secara lemah lembut agar mereka rasa disayangi dan dihargai.
Seterusnya, beliau juga nasihat di mana pengajaran yang disampaikan haruslah secara berperingkat dan ringkas, bukannya secara kompleks. Okey, seterusnya, menyelitkan kisah Nabi bagi memudahkan lagi pemahaman kanak-kanak dalam kehidupan seharian mereka. Okey, sebagai contoh poin yang pertama, kita boleh gunakan cerita ringkas dan mudah berkaitan dengan moral dan nilai. Sebagai contoh, pendidik boleh menceritakan kisah-kisah Nabi di mana Nabi ni seorang yang sangat baik dan seorang yang sangat penyabar. Nabi pernah dibaling batu sehingga berdarah dan luka ketika menyampaikan dakwah. Tetapi beliau tidak membalas dan marah pada orang tersebut, malah tetap bersabar dan menunjukkan akhlak mulia. Jadi dari sini kanak-kanak akan seronok mendengar kisah-kisah yang menarik dan ingin tahu kisah-kisah Nabi yang selainnya. Dengan teladan dan kisah Nabi yang mereka dengar, mereka faham, boleh jadikan panduan dan asbab untuk mereka menjadikan teladan yang baik untuk dicontohi. Terus saya akan membentangkan slide seterusnya, iaitu hikmat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kenapa dan apa sebab baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Okey, ada dua sebab, iaitu tujuannya adalah untuk membina akhlak mulia sejak kecil, dan yang kedua memberi motivasi dan kekuatan rohani kepada anak. Okey. Dalam sebab yang pertama adalah membina akhlak mulia sejak kecil. Okey, kat sini membina akhlak mulia adalah sejak kecil. Kenapa tak boleh waktu besar? Sebab masa kecil lah adalah masa yang senang untuk dibentuk akhlaknya. Mereka ni masa kecil ni senang dipengaruhi oleh pengaruh luar. Maka sebelum nak dipengaruhi itu, dipengaruhilah oleh didikan awal ataupun didikan akhlak yang baik daripada mak ayah dululah. Okey. Seterusnya, didikan akhlak di peringkat awal akan kekal. Sebagai contoh, kalau macam mencuri kan. Okey. Jika kita didik awal anak-anak kita dengan didikan akhlak, iaitu jangan mencuri itu hukumnya haram, maka sampai besar bila orang dorong anak kita untuk mencuri, dah payah, sebab kita dah mengekalkan didikan akhlak, mengajar dan cuba untuk mendorong anak kita mempraktikannya, sehingga susah untuk dipengaruhi oleh orang untuk mengajak anak kita untuk mencuri. Okey. Seterusnya, amalan beradab seharian dapat dibiasakan. Okey. Amalan beradab ni seperti contoh macam sebelum makan baca bismillah. So membina akhlak mulia ni juga special dia. Anak-anak ni dia takkan rasa berat dengan amalan beradab. So dia macam dah biasa dah untuk anak-anak makan sebelum tu baca bismillah. Sebab didikan akhlak di peringkat awal oleh ibu ayah. Khususnya persekitaran dan budaya positif. Persekitaran dan budaya positif ni adalah saranan Nabi SAW kepada anak-anak baginda untuk memilih lingkungan positif ataupun maksud lain persekitaran dan budaya positif. Sebab persekitaran dan budaya positif ni lah yang akan mempengaruhi pembentukan akhlak anak-anak. Seterusnya, pendidikan melalui teladan, iaitu cara Rasulullah mendidik dan membina akhlak mulia kepada anak-anak melalui menunjukkan contoh dan teladan. Seterusnya, isi kedua iaitu sebab kedua, memberi motivasi dan kekuatan rohani kepada anak. Okay, doa dan pujian sebagai pengukuhan rohani. Sebabnya macam doa ni juga Nabi pernah ajar, pernah nasihat, doalah yang baik-baik pada sahabat kamu, kerana doa tersebut sebagai pengukuhan rohani, iaitu nak bagi semangat supaya teruskan hidup. Okay. Yang kedua, nasihat untuk pengukuhan akidah. Okay. Ini merupakan isi ini menerangkan bahawa Rasulullah SAW
pernah menasihatkan kita untuk kenal asas tauhid, kenal tentang Tuhan dan sebagainya. Dan disebabkan oleh nasihat itu terbinanya pengukuhan akidah. Seterusnya, nasihat doa perlindungan. Nabi SAW pernah menasihati kita, dalam susah mohonlah doa untuk perlindungan supaya kita terus untuk hidup walaupun dalam kesukaran, kerana kita tahu dengan doa perlindungan Allah akan sentiasa jaga kita. Seterusnya, kasih sayang yang mendalam. Rasulullah SAW menjadikan kasih sayang ini juga salah satu unsur penting dalam nasihat baginda, kerana kita nak kekuatan rohani ni tak cukup dengan doa perlindungan. Jadi kena tambah dengan kasih sayang. Kerana kasih sayanglah yang akan menyebabkan bukan sahaja kita dapat meneruskan hidup sehingga ke hari ini, malah mendapat kekuatan rohani untuk menghadapi masa-masa sukar kita. Dan yang terakhir sekali adalah nutrisi jiwa anak. Ini merujuk kepada nasihat itu sendiri, iaitu menjadi nutrisi jiwa anak, iaitu makanan kepada rohani anak-anak kita. Ia dikatakan makanan kerana ia seperti yang disebut dalam misi kedua lah, memberi motivasi dan kekuatan rohani, iaitu kalau di masa anak-anak susah, mereka berilah nasihat sebagai motivasi dan kekuatan rohani kepada anak. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang hikmah nasihat Rasulullah SAW, iaitu menjadi panduan hidup sepanjang zaman. Yang pertama, berteraskan wahyu dan fitrah manusia. Sebagai contoh, didikan baginda sesuai untuk semua zaman, tempat dan keadaan. Hal ini menjadikannya relevan walaupun teknologi dan zaman berubah. Yang kedua, membentuk sasiah dan akhlak sejak kecil. Sebagai contoh, baginda menekankan pendidikan akhlak lebih awal daripada pendidikan ilmu. Hal ini dapat membina peribadi yang kukuh sepanjang zaman. Yang ketiga, menanamkan tauhid sebagai dasar kerajaan. Sebagai contoh, mendidik anak bahawa kekuatan sebenar datang daripada Allah SWT. Hal ini menjadikan mereka individu yang yakin, tenang dan berprinsip. Selain itu, hikmah nasihat Rasulullah SAW yang kedua, iaitu mengukuhkan hubungan kasih sayang antara ibu bapa, guru dan anak. Yang pertama, menggalakkan komunikasi penuh hikmah. Rasulullah SAW bercakap dengan anak-anak dengan bahasa yang lembut. Ini dapat mengajar ibu bapa dan guru berkomunikasi dengan baik tanpa merendahkan anak, tetapi dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, mendidik dengan kesabaran. Sebagai contoh, baginda tidak memarahi kesalahan kecil anak-anak. Hal ini menjadikan hubungan kasih sayang yang terbina apabila kesalahan anak dilihat sebagai peluang mendidik, bukannya alasan menghukum. Yang ketiga, mengajar melalui doa. Baginda banyak mendoakan anak-anak kecil, termasuklah Anas bin Malik. Ini kerana doa adalah pemikat hati antara ibu bapa, guru dan anak. Seterusnya kita kepada implikasi nasihat Rasulullah SAW terhadap pendidikan kontemporari. Kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu nasihat sebagai alat pencegahan keruntuhan akhlak remaja. Apa yang Rasulullah lakukan dalam sebagai alat pencegahan keruntuhan akhlak remaja? Yang pertama, Rasulullah menasihati dalam memilih rakan. Seperti kita tahu, rakan adalah faktor utama dalam pembinaan akhlak remaja masa kini, yang mampu mempengaruhi anak-anak masa kini. Yang seterusnya, baginda juga melarang dalam mendekati perkara haram, misalnya perkara iaitu dalam berzina. Dalam surah Al-Isra ayat 32 pun ada menyatakan, wala taqrabu zina innahu nafahisyatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, janganlah kamu mendekati zina.
sesungguhnya itu adalah perkara yang keji. Dan yang ketiga ialah Rasulullah juga memberi penekanan dalam penjagaan solat sebagai benteng maksiat. Seperti yang kita tahu dalam rukun Islam pun, solat ni adalah yang wajib, rukun wajib bagi Muslim dalam memperkuatkan iman. Jadi Rasulullah juga memperkuatkan ataupun mementingkan solat ini dalam kalangan remaja. Jadi yang kedua adalah kita pergi kepada membudayakan komunikasi positif dalam keluarga. Yang pertama ialah Rasulullah menasihati dalam bercakap dengan kata-kata yang baik, iaitu elak berkata kasar. Apa maksud menasihati dalam bercakap ni? Bercakap dengan kata-kata yang baik ni adalah elak berkata kasar. Elak berkata kasar ni adalah seperti yang kita tahu dalam keluarga ni macam-macam perangai, ada macam-macam sifat dalam keluarga ini, terutamanya dalam keluarga yang setara. Rasulullah juga mendengar dahulu sebelum menjawab. Okey, seperti yang kita tahu dalam family ni, dalam keluarga ni, family ni ramai. Sebagai contoh, ada 5 orang adik-beradik dan mempunyai pelbagai perangai. Jadi menjaga percakapan ataupun apabila menjawab sesuatu, perlulah menjaga tutur lisan dahulu sebelum bercakap. Jadi sebab itulah Rasulullah mendengar dahulu sebelum bercakap. Dan yang ketiga, dan yang terakhir ialah baginda juga melarang dalam merendahkan orang lain, iaitu dalam family ini ataupun dalam keluarga. Seringkali kita dengar merendahkan antara adik-beradik, merendahkan sesama keluarga. Jadi perkara ini Rasulullah dah memberi nasihat daripada awal untuk sebagai umat Islam dalam menjaga komunikasi, dalam menjaga komunikasi yang positif dalam keluarga. Jadi dalam kedua-dua aspek ini yang saya sebutkan tadi adalah aspek yang utama lah dalam memastikan keruntuhan akhlak dan juga nilai positif dalam keluarga itu kekal terjamin. Itu sahaja. Baik, kita pergi ke seterusnya, iaitu di mana keperluan ibu bapa, iaitu menasihati anak dengan hikmah. Okey, yang pertama sekali poinnya adalah memberi teguran dengan lemah lembut. Ibu bapa seharusnya menegur anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang, di mana anak-anak ini apabila semakin hari semakin membesar, dia mempunyai satu perasaan ataupun orang panggil emosi yang berada dalam diri anak-anak itu. Dia ibarat macam anak-anak ini adalah seperti selembar kain putih dan ibu bapa yang mencorakkannya. Baik, yang seterusnya, tidak menggunakan kekerasan atau paksaan. Sebagai ibu bapa tidak seharusnya memaksa anak-anak tersebut. Sebagai contoh, makan contohnya. Ibu bapa tersebut tidak boleh memaksa anak tersebut untuk makan, kerana mereka ada hak untuk menolak. Baik, kita pergi poin yang kedua. Integrasi nasihat dalam kurikulum pendidikan Islam. Baik, ia menggabungkan unsur nasihat, nilai akhlak dan teladan Rasulullah SAW. Di mana hadis ataupun hadis riwayat At-Tirmizi ini yang bermaksud Rasulullah SAW pernah menasihati Abdullah bin Abbas ketika beliau masih kecil, iaitu, wahai anak kecil, aku ajarkan kepada kamu berapa kalimah. Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Baginda, boleh dikatakan akhlak baginda ini menggunakan panggilan yang lembut, memberi nasihat secara perlahan, tidak memerahi atau mengherdik anak-anak. Oleh sebab itu, kita kalau nak mendidik anak-anak ni, kita perlu mengikuti teladan Rasulullah SAW. Poin yang kedua adalah pengajaran dan pembelajaran secara formal di sekolah. Bukan hanya di rumah sebagai peranan ibu bapa, tapi malah peranan di sekolah sebagai seorang guru juga perlu memainkan peranan penting
kepada anak-anak kerana sekolah adalah tempat mendidik. Dan akhir sekali iaitu membentuk sasiah dan akhlak pelajar. Apabila kita lihat sasiah dan akhlak pelajar ini, kita lihat semakin hari semakin tidak terkawal. Ini kerana ada sesetengah ibu bapa tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak mereka, dan ini memberikan implikasi dan kesan kepada anak tersebut. Dan sebagai contoh yang saya dapat simpulkan bahawa, ataupun sebagai contohlah saya bagi contoh, anak-anak tersebut mungkin akan terjebak dengan gejala sosial yang tidak elok. Sebagai contoh, merokok, membuli rakan sebaya dan sebagainya. Oleh sebab itulah, saya rasa ibu bapa, bukan ibu bapa sahaja, malah pihak kerajaan dan pihak-pihak yang lain perlu memainkan peranan yang penting. Sekian.